Hello and hi geng, Ojo di sini. Oke geng, di dalam video ini saya nak ajar anda satu lagi cara yang paling mudah macam mana kita nak cari SNR yang berkualiti dengan hanya berpandukan satu chart pattern. Anda hanya perlu cari chart pattern ini dan kemudian cari confirmation. Jadi chart pattern apa yang saya masukkan? Chart pattern dia adalah, saya rasa semua orang dah tahu, iaitu engulfing pattern. Okey? Engulfing pattern ini seperti satu candle merah untuk bearish engulfing, satu candle hijau, satu candle merah. Okey? Dan satu candle hijau, satu candle merah. Satu untuk bullish engulfing pula, satu candle merah, satu candle hijau lah. Satu candle merah, satu candle hijau. So kalau anda tengok di sini ada dua jenis engulfing lah. A, B, A, B. Jadi mana satu engulfing yang kita nak? Kita kena guna engulfing A lah. Okey. B ni pun boleh, tapi yang lebih berkualiti adalah engulfing A. Okey. So jom kita cari setup ini di dalam real chart. Okey. So macam biasa kita kena ke 1 jam. Okey. Di 1 jam ni apa yang kita cari, kita akan carilah. Saya akan tunjukkan setup untuk sell terlebih dahululah. Di sini. Di sini ada satu engulfing sell lah. Kalau anda tengok, satu candle hijau, satu candle merah. Okey. Jadi jom kita cari confirmation lah. Okey. Pertama kita tandakan resistance. Di sini. Lepas tu tandakan vertical line di C1. Jadi kita pergi ke 15 mencari 2R. So di sini ada R1, R2 belum muncul lagi. Jadi kena tunggulah. Okey. R2 di sini. R2 di sini kita dah boleh tandakan kita punya zone entry di sini. Okey. So entry pula terpulang kepada anda lah. Anda boleh entry di dalam zone. Janganlah terus full margin. So setup ini masih valid selagi dia tak break. Ini dia tak hit anda punya stop loss di atas lah. Ataupun setup ini cuma akan gagal jika price membuat candle bullish yang macam ni, dia close di atas lah. Kalau macam ni dia break di atas dan close sebagai bullish, setup ini akan gagal lah. Selagi dia tak break, selagi itu dia masih valid. Okey. So anda entry lah di sini, anda entry di sini. Okey, dan tengok hasil dia. Memang mantap geng. Okey, dari sini ke sini contohlah kalau anda entry lah di kawasan sini kan, bukanlah di atas sini, entry sini pun anda dah boleh jana dalam 200 pip. Okey? Yang penting anda kontrol anda punya low entry. Alright. So, saya tunjukkan lagi untuk setup buy. Setup buy, okey, setup buy. Macam ni adalah sini satu. Macam ni. Okey, macam ni. Cuma dia tak besar lah. Mana tu tadi? Macam ni kan di sini. Engulfing buy. Oh ni kita kena ke 1 jam, bukan 15. Engulfing buy. Okey, macam ni sini. Tunjukkan di sini. Okey. Satu candle merah, satu candle hijau. Jadi bila ini terbentuk, dia kena fresh baru kita ambil satu, kita tandakan support, tandakan vertical. Okey, kemudian kita pergi ke 15 minit mencari 2S. Okey. S1 sudah di sini. So sekarang kita kena cari S kedua. Okey. So S1 di sini, S kedua di sini. So setup ini dah valid untuk kita entry di sini macam inilah. So entry dia terpulang kepada anda. Anda nak instant boleh kalau dia dekat lah. Kalau dia jauh sangat, better anda tunggu price buat pullback baru anda entry. Okey. Jadi kita tengoklah macam mana setup ini. Adakah dia profit? Memang profit. Kalau anda entry di dalam zone, anda ada profit dalam sekitar
berapa ini? 300 pip dan stop loss Anda di sini. Dan setup ini valid untuk kita buy selagi dia tak break support. Macam tu saja, geng. Okey. So biasanya saya akan target 100 pip lah. 100 pip tu saya akan close lah, minimum close. Okey. Jelas ya? Nampak memang teknik yang sangat mudah lah. Tak pening kepala. Okey, geng. So, geng, saya harap jelas. Saya harap Anda amalkan, Anda gunalah teknik ini. Anda buat backtest dulu. Okey. Baru apply di real chart. Tapi saya memang dah apply teknik ini di dalam real chart lah. Dan memang win rate dia tinggi. Loss tu tetap ada, tapi profit dia tu lebih tinggi lah. Okey. So, geng, saya rasa itu saja. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi di next video. Okey, bye-bye.